Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar pelajar-pelajar di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana menonton ITTV. Saya Cikgu Siva akan mengajar topik sejarah pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat topik kita pada hari ini, iaitu proses pembentukan tamadun, ciri-ciri dan sumbangan tamadun Huang Ho. Pelajar-pelajar sekalian, kalau pelajar-pelajar masih ingat apa topik-topik yang telah cikgu ajar untuk bab pertama, kita telah sampai ke penghujung rancangan berkaitan dengan topik pertama di bawah subtopik topik pertama kita, iaitu tamadun Huang Ho. Saya harap pelajar-pelajar telah melengkapkan carta ataupun jadual yang cikgu tunjukkan pada awal sesi kita, iaitu dalam slot pertama kita. Pelajar-pelajar sekalian, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat pengenalan tamadun Huang Ho. Muncul di lembah Huang Ho, juga dikenali sebagai Sungai Kuning yang subur. Bukti menunjukkan bahawa kewujudan tamadun Huang Ho ialah perjumpaan manusia Homo sapiens Cina di Sichuan dan Yangtze. Manusia Peking ditemui dan dipercayai bahawa manusia ini hidup hampir 500,000 tahun dahulu. Gambar yang ditunjukkan di kaca TV anda adalah pandangan atas Sungai Huang Ho dan peta di sebelah menunjukkan tamadun Shang di lembah Huang Ho. Tamadun Huang Ho bersifat setempat disebabkan keadaannya bergunung ganang dan berpadang pasir. Dinasti beraja yang pertama di China diasaskan oleh dinasti Shah. Dinasti Chao memerintah China apabila menggulingkan pemerintah dinasti Shang yang zalim. Gambar yang ditunjukkan di kaca TV anda adalah pelajar-pelajar manusia Homo sapiens yang dibincangkan tadi. Baiklah pelajar-pelajar, itulah yang berkaitan dengan pengenalan tamadun Huang Ho. Sama seperti tamadun-tamadun yang lain, cikgu akan bincangkan dulu bagaimana tamadun Huang Ho dibentuk sebelum kita melihat lebih dalam berkaitan dengan ciri-ciri tamadun Huang Ho. Tanpa melengahkan masa pelajar-pelajar, mari kita lihat proses pembentukan dia. Sama seperti tamadun lain, sungai berperanan penting dalam tamadun Cina dengan pertanian merupakan kegiatan utama. Disebabkan kesuburan Huang Ho menyebabkan penduduk yang nomad mengamalkan pertempatan kekal. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan di kaca TV anda adalah pandangan Sungai Huang Ho. Tapak Banpu berdekatan dengan Bandar Sian merupakan pertempatan awal penduduk Huang Ho. Perkampungan ini berkembang dengan pesat dan mengalami perkembangan dan seterusnya menjadi bandar. Pelajar-pelajar sekalian, dapatkah kita lihat apakah proses pembentukan tamadun Huang Ho? Kalau anda masih ingat lagi, kesemua huraian yang cikgu huraikan untuk tamadun-tamadun yang lain seperti tamadun Mesir, tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, proses pembentukan mempunyai persamaan di mana bermula di persekitaran sungai. Mari kita lihat huraian seterusnya. Aktiviti utama adalah bertani, menternak dan berburu serta memungut hasil hutan. Bandar utama yang muncul ialah Anyang, Chang'an dan Loyang. Anyang telah dijadikan ibu negeri semasa dinasti Shang. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada gambar yang pelajar-pelajar sedang lihat di kaca TV anda adalah gambar Wu Wang yang mengguling dinasti Shang. Pelajar-pelajar, itulah huraian berkaitan dengan proses pembentukan tamadun Huang Ho. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri tamadun Huang Ho. Negara kota, pertempatan kekal, akhirnya
membawa kewujudan bandar. Hasil daripada pertempatan awal yang berasaskan pertanian dan pertambahan penduduk. Perkembangan pertanian membawa kepada kemunculan bandar seperti negara kota Anyang. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan di kaca TV anda adalah gambar lakaran Maharaja Sheikh Wangti. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada ciri negara kota masyarakat tamadun Huangho, tamadun Cina mementingkan pertanian. Sebab itulah kewujudan negara kota mereka ataupun negara kota di tamadun Cina sangat termasyhur. Tetapi akar umbinya adalah daripada pertanian. Dan dengan kata lain, pertempatan kekal telah membawa kepada kewujudan negara kota. Mari kita lihat ciri seterusnya, iaitu organisasi sosial. Dibahagikan kepada lapisan atas dan lapisan bawah dan lapisan paling bawah. Lapisan atas terdiri daripada raja, bangsawan, pembesar, pegawai kerajaan. Lapisan bawah terdiri daripada petani, artisan, pedagang. Dan lapisan paling bawah adalah hamba. Berdasarkan kepada raja yang ditunjukkan adalah raja struktur organisasi sosial, susun lapis masyarakat Huangho. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada struktur organisasi tadi, cikgu akan huraikan setiap struktur tersebut. Kita bermula dengan lapisan atas, raja dan pembesar. Lapisan bawah, petani, artisan, mahir teknologi gangsa seperti membuat senjata, perisai dan hiasan. Lapisan paling bawah, hamba. Pelajar-pelajar sekalian, itulah huraian ataupun berkaitan dengan struktur organisasi sosial tamadun Huangho. Mari kita lihat kepada ciri seterusnya, iaitu pengkhususan pekerjaan. Golongan pembesar masing-masing mempunyai tentera kereta kuda dan tentera berjalan kaki. Golongan petani merupakan tunggak ekonomi dan pentadbiran dalam memenuhi keperluan golongan atasan. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang cikgu beritahu tadi dalam proses pembentukan, pertanian merupakan satu aspek penting di tamadun Huangho. Maka petani menjadi orang penting dalam struktur organisasi sosial sebab petani merupakan tunggak ataupun tulang belakang bagi tamadun Huangho. Mari kita lihat huraian seterusnya untuk ciri-ciri tamadun Huangho. Tanaman utama yang ditanam ialah gandum, barli dan padi. Perusahaan yang dijalankan ialah pembuatan tembikar, barangan ukiran daripada kayu, gangsa dan jit, serta penenunan tekstil dan bulu. Golongan artisan mencipta barang tembaga, bekas minuman dan makanan, senjata dan tembikar. Fungsi hamba adalah menjadi tentera paksaan, buruh kasar dan untuk tujuan korban dalam upacara penyembahan. Pelajar-pelajar sekalian, dalam pengkhususan pekerjaan, setiap hierarki ataupun dalam setiap peringkat mempunyai pekerjaan yang tersendiri, di mana sudah wujud pembahagian kerja ataupun pengkhususan pekerjaan di dalam struktur organisasi masyarakat Huangho. Dan mari kita lihat ciri seterusnya untuk tamadun Huangho. Sistem pentadbiran. Dinasti Shang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Pengganti selalunya dari kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja. Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan. Bangsawan berhak memungut cukai, mengurus pertahanan dan undang-undang. Masyarakat percaya bahawa raja mendapat mandat daripada Tuhan. Apa yang dimaksudkan mandat daripada Tuhan, pelajar-pelajar sekalian? Bermaksud, masyarakat Cina mempercayai bahawa raja menerima
mandat ataupun tanggungjawab sebagai seorang raja untuk melaksanakan tugasnya di bumi. Itu yang dimaksudkan mandat daripada Tuhan. Mari kita lihat huraian seterusnya, pelajar-pelajar sekalian. Sistem pentadbiran diguna pakai oleh dinasti Chow di mana membahagikan setiap wilayah dan ditadbir oleh seorang pembesar. Sebagai membalas jasa raja, pembesar perlulah taat setia dan memberikan hadiah seperti kuda, senjata atau binatang. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan di kaca TV anda adalah lakaran di mana setiap wilayah dan ditadbir oleh seorang pembesar, dan juga gambar seterusnya untuk mengukuhkan pemahaman anda tentang sistem pemerintahan. Pelajar-pelajar sekalian, itulah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di mana sama seperti tamadun-tamadun yang lain, raja sangat berpengaruh dalam struktur pemerintahan tamadun Huang Ho. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat ciri seterusnya yang berkaitan dengan tamadun Huang Ho, iaitu agama dan kepercayaan. Mereka mengamalkan kepercayaan animisme dan politisme seperti tamadun Indus. Orang Cina percaya mengenai konsep mandat dari syurga. Perbezaan adalah mereka menyembah roh nenek moyang. Masyarakat Cina percaya bahawa Tuhan menguasai semua aspek kehidupan manusia. Mereka menyembah Tuhan syurga, Shangti, dan Tuhan bumi, Tu, seperti Tuhan angin, Tuhan bulan, dan Tuhan matahari. Upacara agama diturut serta dengan menggunakan muzik, tarian, dan upacara korban yang diketuai oleh bomoh. Mereka juga percaya tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan, di mana bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api hingga timbul rekahan yang boleh ditafsir olehnya. Pelajar-pelajar sekalian, kalau pelajar-pelajar lihat tulang oracle ini, di mana ia akan memberi dalam bahagian sumbangan, nanti kita akan belajar di mana tulang oracle ini telah memberi sumbangan dalam sistem tulisan tamadun Huang Ho. Bagaimana tulang oracle boleh menyumbangkan kepada sistem tulisan? Itulah persoalan yang perlu pelajar tahu dan akan dijawab dalam bahagian sumbangan tamadun Huang Ho. Mari kita lihat huraian seterusnya. Tulang nujum digunakan untuk mendapatkan pertolongan daripada nenek moyang mereka. Pelajar-pelajar sekalian, itulah yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan tamadun Huang Ho. Ciri seterusnya adalah berkaitan dengan sistem tulisan. Pelajar-pelajar masih ingat bagaimana cikgu beritahu tulang oracle menyumbangkan kepada sistem tulisan? Persoalan tersebut dapat dijawab sekarang. Sistem tulisan. Rekahan tulang oracle telah memberi idea tulisan di negara China yang berbentuk ideogram, tulisan simbol. Sejak zaman dinasti Shang, sistem tulisan dalam bentuk gambar yang melambangkan sesuatu perkara atau benda telah wujud. Pelajar-pelajar sekalian, pada mereka yang tak pernah melihat bagaimana rupa bentuk tulang oracle, gambar yang cikgu tunjukkan di kaca TV anda sekarang membuahkan ataupun mendapatkan idea bagaimana bentuk tulang oracle. Terdapat lebih kurang 3,000 simbol. Ini kekal selama 3,800 tahun sehingga masa kini. Bentuk tulisan ini dipanggil ideogram, hasil rekahan tulang oracle. Pelajar-pelajar sekalian, saya harap huraian sistem tulisan telah menjawab persoalan saya yang cikgu berikan dalam bahagian pemerintahan, di mana tulang oracle sangat mempengaruhi ataupun memberi sumbangan kepada sistem tulisan tamadun Huang Ho. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat huraian seterusnya berkaitan dengan ciri-ciri tamadun Huang Ho. Ditulis secara menegak dalam lajur kecil. Jurutulis yang mahir menulis menggunakan berus atau kayu runcing untuk menulis atas tulang, buluh, gangsa, tembikar, kayu dan sebagainya. Pelajar-pelajar sekalian,
Untuk mengukuhkan pemahaman anda berkaitan dengan sistem tulisan itu tadi, gambar yang cikgu tunjukkan sekarang dapat memahami ataupun dapat difahami oleh anda dengan lebih jelas, di mana gambar yang ditunjukkan ini adalah ditulis di atas buluh dalam bentuk menegak. Manakala gambar raja ini pula menunjukkan bagaimana ciri-ciri tulisan Cina di dalam sistem tulisan secara menegak. Pelajar-pelajar sekalian, itulah berkaitan dengan huraian ciri-ciri tamadun Huangho. Saya harap pelajar-pelajar sudah mengenali lebih mendalam tamadun Huangho dari segi ciri-cirinya. Sebelum kita masuk ke subtopik yang seterusnya berkaitan dengan sumbangan tamadun Huangho. Sama seperti tamadun-tamadun yang lain, sumbangan tamadun Huangho ke dunia pada hari ini, pada generasi hari ini, sangat tinggi dan tidak ternilai. Apa yang cikgu masukkan sumbangan mereka yang tak ternilai ini? Mari kita lihat apakah sumbangan-sumbangan tamadun Huangho. Sumbangan pemerintahan monarki. Sistem ini berterusan hingga dinasti Qing. Beberapa perubahan berlaku seperti konsep maharaja. Maharaja dikaitkan dengan anak syurga, mandat dari syurga. Pelajar-pelajar sekalian, itulah berkaitan dengan sumbangan dari segi pemerintahan monarki di tamadun Huangho. Mari kita lihat sumbangan seterusnya, tamadun Huangho, dalam kaitan dengan kemajuan tulisan. Tulisan meluas dalam bidang penulisan dan percetakan. Tulisan digunakan di sekolah Cina dan berkembang ke Korea dan Jepun. Kesusastraan berkembang pesat semasa dinasti Chow dan karya-karya utama seperti buku perubahan, The Book of Changes, dan buku upacara, The Book of Rites, berjaya dihasilkan. Pelajar-pelajar sekalian, itulah dua sumbangan yang telah cikgu ajar ataupun huraikan berkaitan dengan tamadun Huangho. Sekarang, mari kita lihat sumbangan tamadun Huangho dari segi agama dan kepercayaan. Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga kini mengikut kesesuaian masa, seperti korban manusia diganti dengan makanan, duit kertas dan barang perhiasan. Konsep yin dan yang, kuasa pasif dan aktif, serta feng shui, keharmonian manusia dan alam sekitar juga masih diamalkan hingga kini. Pelajar-pelajar sekalian, itulah yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Cina di tamadun Huangho. Mari kita lihat sumbangan seterusnya. Sumbangan kemajuan pertanian. Terusan dibina untuk mengairi tanaman dan mengelak banjir. Teknologi membajak, cangkul dan sabit dicipta. Petani sudah mula menggunakan batas tanaman. Pelajar-pelajar sekalian, saya tidak hairan ataupun dunia pada hari ini tidak hairan kenapa tamadun Huangho begitu berkembang dalam sektor pertanian, sebab asalnya adalah tumpuan sangat diberikan dalam sektor pertanian. Sebab itulah dari segi sumbangan mereka untuk pertanian telah membuahkan banyak hasil, terutama di sektor pertanian. Mari kita lihat huraian seterusnya, pelajar-pelajar. Alat pertanian kayu bertukar kepada besi, hasil inovasi mereka. Kulit siput digunakan sebagai mata wang dalam perdagangan tempatan. Berdasarkan kepada gambar yang di kaca TV anda adalah contoh kapal dagang yang digunakan oleh masyarakat Cina pada masa dulu untuk tujuan dagangan. Manakala gambar seterusnya menunjukkan tinggalan purba masyarakat dahulu kala Huangho. Gambar seterusnya menunjukkan tembok besar Cina. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat sumbangan seterusnya tamadun Huangho pada dunia hari ini. Sumbangan sistem kalender. Kalender Shang ada 30 hari sebulan dan 360 hari setahun. Raja menggunakan kalender untuk menentukan musim menanam dan menuai. Kalender penting untuk menentukan tarikh perkahwinan, memburu dan pengkebumian.
pelajar-pelajar sekalian, dapatkah kita lihat bagaimana sistem kalender ni sangat penting di Tamadun Huang Ho, di mana raja akan menentukan sesuatu upacara ataupun aktiviti yang perlu dijalankan berdasarkan sistem kalender. Sebab itulah sumbangan Tamadun Huang Ho dari segi sistem kalender tersebut sangat ternilai. Mari kita lihat sumbangan seterusnya. Sumbangan Falsafah Perang Sun Tzu, karya The Art of War, membicarakan hal perang bagi menangani musuh. Ia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan. Pelajar-pelajar sekalian, huraian itu tadi telah mengakhiri bahagian sumbangan Tamadun Huang Ho. Pelajar-pelajar sekalian, pada masa ini saya sangat berharap, cikgu sangat berharap bahawa pelajar-pelajar sudah mengenali dengan lebih mendalam bahagian ciri-ciri dan juga sumbangan. Seperti yang cikgu katakan tadi, semua tamadun akan membicarakan ciri-ciri yang sama dan juga sumbangan. Sebab itu, pelajar-pelajar perlu ketahui lebih mendalam bagi setiap tamadun tersebut. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum cikgu mengakhiri slot pada hari ini, seperti biasa, cikgu selitkan bahagian tahukah anda? Kota Anyang di Sungai Huan merupakan kota yang terpenting di mana di kota ini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran. Raja, pembesar dan golongan agama tinggal di bandar ini, lengkap dengan tembok penghalang bagi tujuan pertahanan, dikelilingi perkampungan petani. Baiklah pelajar-pelajar, itulah berkaitan ruangan sudut tahukah anda. Sekarang, sediakan pen atau pensel dengan kertas untuk menjawab soalan aneka pilihan dan juga soalan struktur. Adakah anda bersedia pelajar-pelajar di luar sana? Apakah kegunaan tulang orakel dan kulit kura-kura untuk masyarakat Shang? Apakah kegunaan tulang orakel dan kulit kura-kura untuk masyarakat Shang? A. Digunakan untuk menyembah Tuhan Syurga. B. Upacara pengkebumian. C. Senjata. Atau D. Upacara penilikan. Jawapannya ialah D. Upacara penilikan. Soalan kedua. Ahli falsafah Sun Tzu memperkenalkan karya berjudul The Art of War. Apakah kepentingan karya tersebut? A. Menerangkan sistem pemerintahan. B. Mengatur strategi perniagaan. C. Membantu pelaksanaan peperiksaan awam. Ataupun D. Menentukan bentuk hubungan luar. Jawapannya ialah B. Mengatur strategi perniagaan. Soalan struktur pada hari ini berbunyi sebegini. Huraikan ciri-ciri agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Cina. Huraikan ciri-ciri agama dan kepercayaan masyarakat Tamadun Huang Ho. Baik pelajar-pelajar, adakah anda berjaya menjawab soalan tersebut? Mari kita lihat apakah rangka jawapan yang telah cikgu sediakan untuk soalan struktur itu. Jawapannya ialah mereka mengamalkan kepercayaan animisme dan politisme. Orang Cina percaya mengenai konsep mandat dari syurga. Mereka menyembah roh nenek moyang dan percaya bahawa Tuhan menguasai semua aspek kehidupan manusia. Mereka memuja Tuhan alam seperti Tuhan angin, Tuhan bulan dan Tuhan matahari. Upacara agama diturut serta dengan menggunakan muzik, tarian dan upacara korban yang diketuai oleh bomo.
Mereka juga percaya tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan, di mana Bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api hingga timbul rekahan yang boleh ditafsir olehnya. Tulang nujum digunakan untuk mendapatkan pertolongan daripada nenek moyang mereka. Pelajar-pelajar sekalian, dengan itu tadi maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Cikgu sangat berharap anda semua dapat melihat kembali dan juga mengingati setiap ciri-ciri yang cikgu bincangkan untuk bab pertama kita. Sehingga kita jumpa lagi di bab yang seterusnya. Salam ceria dan salam bahagia daripada Cikgu Siva dari ITTV. Terima kasih.